Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni aku punya kereta alternator Kong. Tapi guys, aku nak share dengan korang lah. Kereta aku ni kan, dia ada satu keunikan tau. Keunikan dia, kalau dia nak rosak, dia akan rosak dekat area yang memang jarang berjalan. Itulah satu yang aku puji kereta aku ni. Dia kalau rosak kan, jarang lah dekat tengah jalan ataupun waktu-waktu kemuncak, jarang dia buat hal. Biasanya macam semalam, aku tengah scan OBD and then terlupa tutup switch. Lepas tu, bateri dia sampai kong and then aku charge balik, boleh start, galih ke depan je, terus bateri kong, brother. Dia terus logo bateri naik and then aku suspect alternator lah. Okay. Alternator dia, aku pernah tukar dulu guys. So, ni yang Afkat ni. Okay, so alternator ni memang selalulah, okay, benda-benda white and tear lah. So hari ni aku tengah tunggu member aku datang. Itu satu hal. Ini, aku cakap kau sakit dia lagi kuat. Tapi kereta ni dah lawa guys. Nanti aku akan review kat korang. Okay, kereta ni dia punya gearbox guys, problem. So hari ni kita nak cerita pasal Volkswagen Scirocco. Kita tengok berapa harga kos untuk tukar alternator Volkswagen Scirocco guys. Alright, stay tune. Dah malam baru sampai. Hari ni Roland busy, okay. So dah malam baru sampai. Apa tu? Oh, kau nak scan Ya, scan dulu. Scan dulu Alright, ni dia boy tengah scan. Kita tengoklah apa cerita. Okay, tengah scan. Banyak barang-barang merah naik ni. Sebab hari tu yalah, current tak cukup kan. Cuma nak tengok ni, nak confirm kan betul lah alternator. Sebab OBD 11 tu tak keluar aku scan. Kita tengok dekat sini guys. Baik, kita tengok. Alright, stay tune guys. Rasa memang nak kena buka agak alternator lah. Alternator kan? Alternator. Alternator sedih loh. Engkau cabut bateri mati kan? Confirm alternator guys. Alhamdulillah dia rosak kat depan rumah je. So sekarang kita nak buka alternator. Kita nak tengok apa cerita. Nasib dia rosak kat depan rumah. Kalau lah dia rosak dekat tepi jalan, berkicap brother. Tolong jaga dia on the way. Oh, dia on the way datang? Okay, baik-baik. Sekarang boy nak buka. Alright guys, so Roland dah check. Apa benda tu Roland? Loose, puli loose. Oh, puli loose. Bukan alternator rosak kan? Try repair. Boleh jadi, jadi. Tak boleh jadi, jadi. Tak boleh jadi juga? Okay, jom. Tak boleh jadi, tukar kita barai. betul. Pisang pak boy. Nak buat apa? Oi. Buat projek. Nos aku ni Aku sayang sebenarnya jual dia baca aku ingat nak gantung kat sini je buat placing kan. Bazir lah. Bazir ya. Bazir. Aduh, apa dia nak buat? Alright guys. Sebab guys, dia kadang-kadang puli dia macam Roland cakap tadi, buka alternator. So kena pergi hantar check. Besok dia orang buka ni malam ni. Besok pergi hantar check. Kalau puli, alhamdulillah jimat. Kalau alternator, koyak sikit lah. So ni dia. Ni dia, kita dah barai dah alternator ni. Roland cakap puli depan dia loose ni, tak tahu lah. Oh, loose lah. Tengoklah besok macam mana guys. Dah barai. Okay, kita tunggu besok. Alright guys, ni ada satu Land Rover Roland bawa. Bapak baru tukar exhaust. Ni exhaust kau tukar Roland mantap tu. Oh, boleh pakai ni. Alah weh. Oh, ni yang kau tunjuk aku tu
Ni mode apa? Oh ni off lah. Tutup. On. Lepas tu boleh main macam VTEC. Boleh. Oh dia boleh tarik, dia buka Pukul bila 5 buka, bila 5 tutup, semua boleh. Lepas tu boleh tengok ignition timing, acceleration, semua tutup, body je. Semua boleh function lah. OBD punya. Berapa harga ni Rulen? Tengok kereta Tengok kereta lah. Tapi yang nampak macam VTEC punya, you control lah. Mau berapa RPM dia buka, berapa RPM dia tutup, semua dia boleh set up. Lepas tu boleh check fault. Kereta ada rosak apa-apa, semua boleh check. Boleh check terus? Boleh delete juga. Walau weh. Baik gila. Dia cocok kat OBD apa benda ni? Tengok mau data. Wah, dia gila-gila lah sekarang. Nampak? Semua ada lah bro. Ni automatic clear fault semua ada. Semua boleh set up kan. Baik siut. Interface pun cantik. Tu lah. Ini ada satu monitor letak dekat depan muka. 4 ni kan. Masuk dekat player Android je lah. Android sana kan. Boleh Boleh. Boleh, semua boleh lah. Roland, rem sikit Roland. Jangan kau kuat dekat taman ni nak dengar bunyi dia. Kuat Kuat. Downpipe tak ada tau. Kickback tak ada tau. Kickback belakang je. Oi. Gila siap. Tutup. Tutup sender. Mantap lah. Alright guys, so semalam malam. Lepas tu ni pun malam. Tadi siang busy weh. Ya, betul. Okay, apa rosak dia boy sebenarnya? Dalam ni punya bearing dengan ini barang rosak. Okay, mana alternator baik lagi kan? Ya, betul. Alright guys, so macam semalam lah kita cakap bearing tu kan. So ni aku tolong Aboy lah, dia nak pasang. Kita pakai lampu ring light aku ni Mantap. Sebaik buka alternator Okay guys, so alternator ni dia ada 4 skru tau. 2 atas, 2 bawah apa Ya. 2 atas, 2 bawah. Okay guys, so ni ada dugaan lagi. Dugaan dia dah pasang-pasang. Tadi dia sekejap je okey. Lepas tu alternator dia problem balik. Naik balik. So sekarang nak kena buka. Nak kena pergi hantar balik dekat sana. Buka balik. Memang berkicap Pak Abu. Cerita dia memang berkicap. Pisang pun tak boleh nak sebut. Ni pun dia kira dugaan ni guys. Kan dah pasang sekali tak boleh. So ada warranty. Besok dia pergi check balik double confirm. Kalau tak boleh gak kena tukar lah alternator baru. Memang koyak lah alternator baru. Faham-faham lah harga dia. Ayo. Guys, so ni dia siang hari Boy dah datang. Okay, kita nak pasang balik alternator ni guys. So tadi thank you kepada Along. Aku call Along. Along tanyalah selain alternator. Sebab Roland dah hantar alternator ni pergi check. Current dia ada tau. Tengok. Current dia ada. Lepas tu ada something wrong. Aku call Along hantar video and then aku check dekat sini guys. So kepada korang kalau alternator dah tukar, still juga gambar bateri tu naik, dekat sini guys. So terminal dekat sini. Macam aku ada satu fuse guys dekat sini. Okay, fuse ni yang terbakar. Punca dia itu hari aku scan OBD. Lepas tu lama sangat sampai bateri habis. Dia cut dekat sini. So ni fuse untuk alternator tau dekat sini guys, belah ujung ni. So ni ilmu ilmu untuk korang. So lepas ni yang mana pakai Continental ada masalah, pastikan check dulu fuse kat sini kalau korang ada buat apa-apa kat kereta korang. Okay guys, so kita dah pun tukar. Okay, fuse kat dalam ni. Kau boleh tengok aku dah pasang lah. Jadi kita try start tengok okay tak. Okay, nampak tak aku dah tukar warna purple tu. Tu yang bakar warna merah. Okay, tak apa. Kita letak sini dulu. Okay, jom kita try start. Nanti tak boleh tolong aku pasang bateri. Kita start, tengok naik tak. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Okay. Okay boy. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok logo bateri dah.
Nampak? Kan? Dah tak nyala. Dah tak nyala boy, cun. Dah tak nyala guys. Mana ada cas. So kita tengok OBD dekat sini 13.6. Tak macam yang semalam-malam tu kan. Okay, cemerlang. Alhamdulillah. Mantap. So ni perkongsian ilmu. Aku habis 500 nak kena belajar benda ni. Dah tukar puli tu, tak boleh lah nak return back kan. So yang lama tu aku buat spare. So guys, sekejap lagi kita try. Guys, so radio dah function. Okay, dekat sini lah. Kau boleh scan dekat sini macam kod aku 0790. So dah settle. Radio dah settle, semua dah settle. So OBD ni lagi berantai lah pada apa OBD A11 tu. Dia lagi detail. Thank you boy. Mantap. Boy pun tak pernah kena macam ni. So godek-godek rupanya kat sini dia. Mantap.